Okey, sekarang kita nak masuk ETR menggunakan ETR kiraan. Okey. Kita pergi balik dekat grup JU dan kita ambil folder ETR mata pelajaran sekolah. Kita boleh save pada folder yang sama as start juga. Okey, seterusnya kita buka ETR mata pelajaran. Dan kita klik kod institusi, kita type kita punya, kita untick dulu select all dan kita type kita punya kod sekolah. Okey. Okey, ini adalah kod sekolah saya dan kita copy mengikut subjek kita ni. Ini bahasa Arab, so kita copy bahasa Arab, copy dan paste pada file Cocosta kita. Bahasa Arab. Okey, dan tulis 131. Kita buat sehingga habis. Copy paste satu-satu. Okey, kita copy paste satu-satu. Tadi kita dah buat bahasa Arab, kita buat bahasa Melayu pula. Kita buat sampai habis. Copy dan kita paste bahasa Melayu. Paste. Tulis 131. Kita ikut sahaja ETR yang telah diberikan. Buat sehingga habis.